Fiza boleh explain A sampai Z. Apa niat Fiza? Kenapa Fiza nak buat video ni? Kenapa Fiza konsisten nak buat video? Tapi semua orang ada pendapat masing-masing. Dia teruskan dengan pendapat dia. So, untuk berjaya, untuk ke depan, untuk ubah masa depan, diri sendiri kena kuat, mental kena kuat. Kita selalu dengar benda ni kan, mental kena kuat. Kena kuat, lawan. Jangan kita tepis. Apa orang kecam, tepis. Bukan sekadar cakap je tau. Dari dalam, kita kena sure apa yang kita buat. Tahu niat kita. Niat betul, Masya Allah. Orang suarakan pendapat masing-masing. Takkan cair. Betul. Sebab bila kita niat kita betul, kita tak seorang-seorang tau. Kita niat kita betul sampai kebenaran. Mungkin orang lain selit-selit tapi tapis. Untuk tak nak kena kecam tapi tapis. Bila kita sampai kebenaran, niat betul, kita tak seorang-seorang tau. Allah dengan kita. Allah hantarkan tentera-tentera dia. Jaga kita. Tapi semua berlandaskan Al-Quran dan hadis. Bukan kita sampai kebenaran, kita bermaki-makian, mencarut ke berkata-kata kasar. Semua berlandaskan agama Islam, hadis, Al-Quran. Cara untuk kuatkan mental sendiri, sama cara dia. Masuk ke dalam. Sebab mental diri sendiri tu dekat dalam tau. Bahagian luar ni semua ada pendapat-pendapat, kan, bising-bising ni semua. Tu semua pendapat orang. Boleh kita ikut dengar pendapat orang, tapi tengok orang yang bagi pendapat tu macam mana. Kehidupan dia, lifestyle dia, cara dia, apa yang dia buat dalam kehidupan dia. Kita nak tak ikut macam tu? Nak sama tak apa yang kita nak? Bukan sombong, tapi untuk jimat tenaga, masa sendiri. Apa pun pendapat tu. Perkahwinan, persahabatan. Untuk bangkit dari masa silam. Untuk buat bisnes sendiri. Tak nak kerja dengan majikan. Tak nak kerja dengan orang. Tak nak ada bos. Nak jadi bos. Dapat dekat orang yang biasa ada bos, dia akan cakap, you merepek. You angan-angan berangan besar sangat. Besar bagi dia, tak besar bagi you. Mungkin dia pernah buat dulu, gagal. Tapi tak akan gagal dengan you. Lain, kita orang lain-lain. Tak sama. Ada pendapat sendiri, tak salah. Okay? Tak salah. Benda betul. Tapi kalau orang bagi nasihat, bagi pandangan dia, bagi pendapat dia, kita tengoklah, kita tapis. Mana kita boleh ambil, mana